มาเลเซียนะเอาแน่นอนก็ปะทะ5 วันแรกมันก็เป็นคนจัดให้ประชุมที่ตกลงหยุดยิงใช่เอางวดนี้มันลากเราไปเซ็นครับก็เข้าทางอันวามันอันวาเนี่ยแสบสุดครับไอเนี้ยคือไส้ศึกในอาเซียนพูดงี้ได้เลยฮะเอาแน่นอนมันทำให้เราเจ๊งตลอดkau tengok punya tahap terdesak Barua Mahathir dengan Barua pembangkang ni. Hari ni dia pergi kutip satu video seorang pemimpin parti dekat Thailand tu duduk balon Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia. Tu dia bawa video tu, dia tunjuk ni, tengok pemimpin dunia dah mula bersuara bantah apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim buat baru-baru ni. Dunia dah mula bercakap, dunia dah mula sedar. Dunia dah buka mata penipuan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita je dekat Malaysia ni tak sedar lagi tu. Dia tunjuk tu, dia bawa video tu. Tapi bila Datuk Seri Anwar, orang yang sama dapat pujian daripada pemimpin besar seluruh dunia, Donald Trump, Erdogan, Premier China, semua pak gaduh puji Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar ini diiktiraf sebagai tokoh Muslim paling berpengaruh nombor 10 dunia. Semua tak mau percaya. Semua kata ini hanyalah wayang. Walau orang kata wayang sandiwara, ini bohong, ini itu, ini. Tiba-tiba bila ada pemimpin, seorang pemimpin parti sendu dekat Thailand, parti yang dah kena tolak total oleh rakyat Thailand sendiri, bercakap dalam forum ke apa benda ke, kritik Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri, kita terus walau ambil video tu, entah dia jumpa dekat mana, dia pick up video tu, dia sebarkan, dia buat rujukan utama. Dia balon Anwar Ibrahim menggunakan video tu. Kawan tu dekat Thailand, kursi satu pun tak ada, sama level dengan parti gerakan Nama dia Rangsi Kittiansuk nama dia. Pemimpin parti, ekonomi parti dekat Thailand. Sebelum pilihan raya 2023 dulu, ekonomi parti ni adalah satu kursi. Itu pun sebab ada seorang wakil daripada Move Forward lompat main duduk belah dia. Sebab itu dia ada satu kursi. Kalau tak haram tak ada kursi langsung. Kawan tu bekas tentera, bekas pengarah Channel 5 TV Thailand. Lepas dia pencen jadi tentera, dia jadi pengulas politik, bebas. Bebas duduk sembang sana sini, isu habis isu dekat Thailand tu dikritik sama macam Papa Gomo. Itu level dia, level Papa Gomo. Tu orang yang walau duk banggakan sangat tu buat sumber rujukan tu level Papa Gomo. Kalau dekat Malaysia ni tinggi sikit, dia level lebih kurang MP Ketereh. Kalau dekat Malaysia ni level tinggi sikit, level dalam parlimen dia sama dengan MP Ketereh. Duk bercakap huha. Itulah inilah, tapi dia langsung tak mewakili rakyat Thailand. Nak tengok suara rasmi, lidah rasmi Thailand ni, tengok pemimpin utama Thailand bercakap. Sepatutnya kita rakyat Malaysia ni, kita kena sama-sama pertahankan pemimpin kita, kena serang dengan pemimpin luar. Itu tugas kita rakyat. Ini kita pula seronok. Kita pula jadi tukang sorak. Orang duk balon pemimpin kita tukang sorak, tukang sebar video tu, tukang support. Ini perangai walaupun celaka hari ni aku cakap dengan kau.